أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, dan ini adalah kuliah siri kelima. Dan pada malam ni kita akan masuk dalam bab yang pertama yang telah digariskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Wajiz ini, berkenaan dengan mabahis al-hukum ataupun perbahasan tentang hukum syarak. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, mengetahui hukum syarak adalah objektif daripada ilmu fiqh dan juga ilmu usul fiqh. Namun sudut pandang ilmu usul fiqh ini, melihat hukum syarak ini berdasarkan ataupun dari sudut peletakan kaedah-kaedah ataupun metodologi yang menyampaikan hukum, yang menyampaikan kepada hukum syarak. Maksudnya dalam ilmu usul fiqh ni kita belajar untuk mengetahui apakah hukum fiqh melalui apa? Melalui kaedah-kaedah dan metodologi-metodologi tertentu. Manakala ilmu fiqh melihat kepada hukum syarak berdasarkan hasil ataupun end product daripada dalil ataupun nas syarak Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebenarnya ada kaitan antara ilmu fiqh dan juga ilmu usul fiqh antara satu sama lain. Jadi makna kata, kalau kita nak mengetahui hukum fiqh, nak menghasilkan hukum fiqh, maka mahu tidak mahu kita perlu menggunakan ilmu usul fiqh berdasarkan ataupun menggunakan kaedah-kaedah ataupun metodologi-metodologi tertentu yang kita akan pelajari sepanjang kuliah kita dalam ilmu ini. Baik. Pada dasarnya ilmu usul fiqh ini mendefinisikan hukum syarak itu lain sikit pada ilmu fiqh. Kalau hukum di sisi ulama usul fiqh, ta'rifnya ialah khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida' aw at-takhyir aw al-wad'i. Hukum di sisi ulama usul fiqh ialah khitab Allah, yakni kalam Allah yang berkaitan al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sama ada khitab itu ataupun kalam Allah itu berbentuk iqtida', yakni at-talab, tuntutan, awit takhir ataupun pilihan, ataupun awil wad'i ataupun secara wad'i. Nanti kita akan faham dan lihat satu persatu apa maksud iqtida', apa maksud at-takhir dan juga apa maksud al-wad'i. Baik. Al-maqsud bi khitabillah, yang dimaksudkan dengan khitab Allah dalam definisi hukum di sisi ilmu usul fiqh ini ialah kalamuhu mubasyaratan wa huwa al-Quran, yakni kalam Allah Subhanahu wa taala yang direct, yang mubasyar, iaitu Al-Quranul Karim, au bil wasitah ataupun dengan perantaraan, iaitu apa yang kembali akhirnya yang kembali kepada kalam Allah Subhanahu wa taala juga. Contohnya macam sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ijma', dan juga dalil-dalil syarak yang lain yang mana syarak iktirafkan dalil tersebut untuk mengetahui hukumnya. Jadi sebab itulah perlu kita mengaji ilmu usul fiqh ni untuk kita mengetahui tentang sumber-sumber perundangan hukum, di mana sumber perundangan hukum kita ataupun sumber rujukan hukum kita bukan sahaja Al-Quranul Karim, bukan sahaja sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi ia juga merangkumi ijma', juga merangkumi qiyas, dan juga merangkumi dalil-dalil tambahan ataupun sumber-sumber tambahan seperti maslahah, istihsan, uruf, sadud zari'ah dan lain-lain. Baik. Adapun sunnah, sunnah ini kita panggil dalil kedua
sebagai sumber rujukan hukum kita. Dan definisi sunnah ialah apa yang terbit ataupun apa yang berpunca daripada Rasulullah SAW yang berbentuk tasyri', kan, yang berbentuk pensyariatan hukum hakam ataupun ibadat. Yang mana hadis ini juga kembali kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana sunnah ini sumbernya adalah wahyu, kan? Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, surah An-Najmi ayat 3. Di mana Allah berfirman yang bermaksud tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap-cakap atas hawa nafsunya, melainkan percakapannya itu adalah berdasarkan ataupun bersandarkan kepada wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW. Baik. Kemudian yang dimasukkan dengan khitab juga. So jadi yang pertama, khitab Allah ni adalah Al-Quran. Khitab yang kedua yang dimasukkan dengan khitab juga ialah hadis. Kan? Manakala ijma' juga boleh dikatakan sebagai khitab Allah. Kerana apa? Kerana ijma' ini mau tidak mahu dia perlu bersandarkan kepada dalil Quran dan hadis. Jadi ijma' ni dia tidak boleh berlawan dengan kehendak Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW. Maka ijma' juga boleh dianggap sebagai khitab Allah. Apatah lagi dalam hadis Rasulullah menyebut bahawa ulama apabila mereka berijma', maka mereka tidak akan bersepakat atas benda yang dusta ataupun bohong, kan? Maka ijma' juga boleh dijadikan sumber hukum dan kembali juga ataupun boleh didefinisikan juga sebagai khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan dalil-dalil syarak yang lain. Sebab itu kita kena faham elok bahawa sumber hukum ini seperti mana yang kita sebutkan tadi bukan sahaja Al-Quranul Karim ataupun hadis, tetapi juga merangkumi sumber-sumber ijma' qiyas dan juga sumber tambahan yang tadi saya sebut. Contoh macam, sekali lagi saya ulang, macam maslahah, istihsan, uruf, saduz zari'ah, istishab, syar'u man qablana, al-akhdhu bi aqalli maqil, mengikut setengah para ulama usul, kan? Ini juga boleh dikata memang adalah sumber hukum, kan? Dan boleh dikategorikan juga sebagai khitab Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh mencetuskan sesuatu hukum fiqh. Baik. Yang dimaksudkan dengan iqtida yang terdapat dalam definisi tadi, yang kita baca sekali lagi, definisi hukum di sisi ulama usul fiqh, iaitu khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida, kan? Iaitu kalam Allah yang berkait dengan perbuatan mukallaf dengan cara iqtida. Apa maksud iqtida? Al-iqtida bermakna at-talab, kan? Iaitu tuntutan. Dan tuntutan ini sama ada tuntutan suruh buat ataupun tuntutan tapi suruh tinggal, kan? Dan sama ada tuntutan buat ataupun tuntutan tinggal itu berbentuk jazam ataupun berbentuk ilzam, kan? Yang mana kita katakan kalau tuntutan buat secara ilzam itu maksudnya wajib. Kalau tuntutan tinggal secara ilzam itu maksudnya haram, kan? Ataupun tuntutan itu bersifat galakan. Contoh iqtida tapi yang tidak ilzam, maka hukumnya sunat. Dan juga talabu tarkin yang tidak bersifat ilzam, itu hukumnya makruh, kan? Tak apa, nanti kita akan jumpa pendetailannya akan depan-depan nanti. Kemudian yang dimaksudkan dengan at-takhyir yang terdapat dalam definisi hukum indal usuliyin, iaitu khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' awit takhyir. Yang dimaksudkan dengan takhyir pula ialah menyamakan sesuatu benda itu sama ada buat ke tak buat ke sama je, kan? Ataupun senang faham kita kata pilihan. At-takhyir ini adalah pilihan, kan? Tanpa ditarjihkan salah satu, sama ada diminta tinggal ke diminta buat ke, tidak ada kita panggil kepastian. Dia sama je, kan? Nak buat pun boleh, tak mau buat pun boleh. Itu maksud at-takhyir ataupun kita panggil pilihan. Kemudian yang ketiga,
keyword yang ketiga, kata kunci ketiga yang terdapat dalam definisi al-hukum indal usuliyin ini, khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida' awil takhiri awil wad'i. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan al-wad'i? Iaitu ja'lu syai'in sababan li akhar, menjadikan satu perkara sebagai sebab kepada perkara yang lain, ataupun sebagai syarat kepada perkara tersebut, ataupun sebagai halangan kepada perkara tersebut. Jadi ada hukum wad'i ni, ada ulama usul kata 3 bahagian, ada yang kata 5, ada yang kata 7, berdasarkan justifikasi masing-masing lah. Okey, sebagai contoh, kita nak faham mungkin kita belum faham lagi sebenarnya yang dimaksudkan dengan hukum dan apakah bezanya hukum menurut kacamata usul fiqh dan hukum dari kacamata ilmu fiqh. Baik, kalau hukum fiqh yang kita faham, yang wajib, sunat, haram, makruh dan harus, itu adalah hukum fiqh. Dan hukum fiqh ini ialah kita panggil natijah daripada dalil. Tapi ulama usul fiqh, mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hukum syarak itu bukan yang wajib, sunat, makruh, haram tu, tapi ialah khitab Allah, kalam Allah. Maksudnya teks-teks ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang Rasulullah sebut yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, maka itulah yang dikatakan sebagai hukum, sebagai hukum syarak. Nanti kita bagi contoh, insya-Allah kita boleh faham. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, surah Al-Maidah ayat pertama. Ayat ini adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Kenapa? Kerana ia adalah khitab daripada Allah yang berkaitan dengan satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatan mukallaf, iaitu kita panggil mesti kita memenuhi janji ataupun menunaikan janji ataupun melaksanakan kontrak yang kita telah janjikan dengan pihak yang lain. Dan jadi nak senang faham, ayat Quran ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud itu adalah teks ayat Quran. Jadi teks ayat Quran ini adalah hukum fiqh di sisi ulama usul fiqh, dan kandungan ayat ini memberi erti bahawa melaksanakan akad, menunaikan akad kontrak janji ini adalah wajib. Jadi ayat Quran itu adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh, manakala kandungan, isi kandungan yang terdapat dalam ayat ini yang dikatakan wajibnya menunaikan kontrak, itu adalah hukum fiqh. Nampak? Kita bagi contoh lain. Wa qauluhu ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, surah Al-Isra ayat 32. Jangan kamu menghampiri zina kerana ia adalah perbuatan yang keji, sekeji-kejinya. Okey, ayat Al-Quran ini, teks Quran ini adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Kerana apa? Kerana ia adalah khitab daripada syarak. Dan khitab ini ataupun kalam Allah ini, teks ini menuntut satu perbuatan supaya ditinggalkan. Talabul kaffi an fi'lin. Tuntutan, tapi bukan tuntut suruh buat, tapi tuntut suruh tinggal, iaitu zina. Makna kata dalam ayat Quran ni, teks ini adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh, manakala isi kandungan yang terdapat dalam ayat Quran ini ataupun natijah daripada ayat Quran ini, zina adalah haram. So zina adalah haram itu hukum fiqh. Tapi teks Al-Quran tu, ayat Al-Quran wala taqrabuz zina tu, itu adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Jadi senang cerita kan, ulama usul fiqh ni menganggap bahawa ayat-ayat Quran, teks-teks Al-Quran ataupun hadis itulah hukum syarak. Tapi kalau ulama fiqh, mereka mengatakan bahawa yang hukum syarak itu ataupun hukum fiqhnya ialah kandungan, isi kandungan ataupun hasil daripada dalil yang disebut. Contoh lain, Allah berfirman wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah bertahalul dalam umrah ataupun haji, maka
bolehlah berburu. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini ataupun teks Al-Quran ini adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Kerana apa? Kerana ia adalah khitab, kalam daripada Allah yang mengharuskan berburu selepas bertahallul. Kan? Selepas bertahallul daripada kita memakaikan ihram tersebut kan. Contoh lain. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Apabila telah selesai solat Jumaat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat ini ataupun teks ini adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Kerana ia adalah khitab ataupun kalam daripada syarak yang mengharuskan kita bertebaran di muka bumi selepas daripada solat Jumaat untuk mencari rezeki. Contoh lain, wa qaulu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hendaklah manusia, maksudnya orang Islam lah, mengerjakan haji di Baitullah, di Kaabah bagi mereka yang mampu. Surah Ali Imran ayat 97. Ayat ini ataupun teks Al-Quran ini adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Kerana ia adalah khitab ataupun kalam daripada syarak yang mewajibkan haji ke atas orang mukallaf. Jadi teks Al-Quran, sekali lagi kita tekankan, mengikut usul fiqh yang hukum syaraknya ialah teks Al-Quran. Ayat-ayat Quran itu sendiri dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Manakala hukum syarak di sisi ulama fiqh ialah kandungan daripada dalil Al-Quran ataupun teks tersebut. Jadi kalau ayat ini walillahi 'alan nas, ayat tu adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Dan bila kita sebut wajibnya haji itu adalah hukum fiqh. Sebab kita dah istimbat hukum dan kita dah dapat hukum berdasarkan metodologi ilmu usul fiqh tu, dan kita faham bahawa hukum mengerjakan haji adalah wajib. Firman Allah yang lain, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Surah Al-Ma'idah ayat 38. Ayat ataupun teks Al-Quran ini adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh kerana ia adalah khitab ataupun kalam daripada syarak yang menjadikan mencuri itu sebagai sebab kepada wajibnya potong tangan kepada pencuri lelaki ataupun perempuan setelah terbukti di mahkamah. Kan, ini berkaitan dengan hukum wad'i pula kan. Sama ajalah. Jadi teks Al-Quran itu adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Dan firman Allah yang lain, aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah solat apabila gelincir matahari. Surah Al-Isra ayat 78. Ayat ini adalah hukum syarak kerana ayat ini adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh kerana ia adalah khitab daripada Allah yang menjadikan gelincir matahari itu sebagai sebab wajibnya solat zuhur. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin 'anil naimi hatta yastayqiza wa 'anis sabi hatta yahtalima wa 'anil majnuni hatta yafiqa. Kan, diangkat qalam, maksudnya tidak berdosa 3 golongan. Yang pertama, orang yang tidur sehinggalah dia terjaga. Jadi maknanya kalau kita tertidur sehingga luput waktu solat, dimaafkan sehinggalah kita sedar, dan lepas kita sedar tu kalau dah habis waktu maka kita kena qada lah. Kan? Itu golongan pertama. Golongan kedua yang diampunkan ataupun yang tidak berdosa ialah kanak-kanak sehinggalah mereka akil baligh. Kan? Dan golongan ketiga ialah orang gila sehinggalah mereka sembuh. Jadi kalau sampai mati dia tak sembuh, maka rufi'al qalam, terangkatlah dosa daripadanya. Baik, hadis ini, teks hadis ini adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Kerana apa? Kerana teks hadis ini adalah khitab, kan, ataupun kalam daripada syarak, kan, yang menjadikan tidur ataupun sigar, kecil, maksudnya tidak baligh ataupun umur memayis, wal junun, dan gila itu sebagai perkara-perkara yang menghalang daripada taklif. Jadi kita kena faham,
Kita ulang balik sekali lagi dan kita tekankan sekali lagi bahawa khitab syarak ini bukan hanya dalil Al-Quran, bukan hanya dalil hadis, tetapi juga ia merangkumi semua dalil-dalil yang diiktiraf oleh syarak, seperti ijma', seperti qiyas, seperti sumber-sumber tambahan yang lain yang bukan berbentuk nas, seperti maslahah, uruf, istihsan dan lain-lain. Itu semuanya boleh dikategorikan sebagai khitab syarak. Baik, daripada definisi hukum di sisi ulama usul fiqh yang kita bincangkan dan kita bagi contoh tadi, kan, kita dapat kenal pasti dua perkara, kan, ataupun dua ciri yang dapat kita fahamkan. Yang pertama, khitab Allah yang berkaitan dengan selain daripada perbuatan mukallaf, maka ia tidak dinamakan hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Sebab dalil ni ataupun nas ni, kan, bila kita sebut nas, sama ada Al-Quran ataupun hadis, tidak semua ayat dan hadis berkaitan dengan hukum fiqh. Sebab kadang-kadang ada ayat yang cerita pasal cakrawala, alam, tidak ada kaitan dengan hukum fiqh. Kan, ada yang cerita pasal akidah. Jadi benda-benda ni semua dia tidak berkaitan dengan hukum fiqh, maka ia tidak dinamakan, dia adalah nas, tapi nas itu tidak dinamakan hukum, tidak dinamakan hukum syarak, tetapi dinisbahkan kepada bidang-bidang yang kita yang berkaitan dengan ayat tersebut lah. Kalau yang cerita pasal akidah, dia bidang tauhid lah. Kalau yang cerita pasal kisah-kisah, dia tidak ada kaitan dengan hukum fiqh, maka itu tidak dinamakan hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Sebab itu kita kena faham elok-elok definisi hukum syarak di sisi usuliyin ini adalah khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhir aw al-wad'i. Iaitu hukum syarak di sisi ulama usul fiqh ialah khitab Allah, kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang tidak berkaitan dengan perbuatan manusia tidak dinamakan sebagai hukum syarak. Contoh ayat wallahu bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui semua benda, kan. Ini khitab kalam Allah, kan, tetapi ia berkaitan dengan yang berkaitan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dinamakan hukum syarak, hukum fiqh, tidak. Ini dinamakan, kadang-kadang orang panggil juga hukum, tapi bukan yang dimaksudkan dengan hukum syarak menurut usul fiqh, tapi ini adalah hukum akidah, kan. Baik, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih, surah Al-A'raf ayat 54. Ini sebagai contoh khitab juga, kalam Allah juga, yang berkaitan dengan apa yang Allah ciptakan daripada benda jamadat, kan. Langit dan bulan dan bintang bergerak dengan perintah Allah ataupun urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh lain, wa qauluhu ta'ala alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Tidakkah kamu faham dan kamu merenungi bahawa kami, kata Allah, menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak, pasak bumi. Surah An-Naba ayat 6 dan 7. Ini juga berkaitan dengan apa yang Allah ciptakan daripada jamadat. Kemudian contoh lain yang tidak dinamakan sebagai hukum syarak di sisi ulama usul fiqh, sebagai contoh khitab ataupun kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, tetapi bukan atas dasar talab ataupun takhir ataupun wada'i. Itu kena ada pendetilan tu. Contohnya macam cerita yang dikisahkan dalam Al-Quran berkaitan dengan Rom. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, surah Ar-Rum ayat 1 dan 2. Okey, kalau tengok dalam ayat ni, kan, dia ada cerita pasal peperangan, kan. Peperangan ni perbuatan, kan, tetapi dia bukan bersifat tuntutan. Okey,
Dia hanya cerita. Cerita apa? Cerita pasal kisah Rom yang dalam Quran Allah cerita Rom ni asyik kalah. Tetapi selepas daripada beberapa tahun, Allah Subhanahu Wa Taala memberi bayangan bahawa satu hari nanti Rom akan menang. Okey. So ayat ini walaupun ia berbentuk perbuatan, perang tu perbuatan lah kan. Kita membunuh dengan senjata pada zaman tu, ini perbuatan, tetapi perbuatan ini dia tidak ada sifat tuntutan, tidak ada tolak, tidak ada wad'i, tidak ada takhir di situ. Maka walaupun ia adalah khitab ataupun kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan, tetapi ayat sebegini juga tidak dinamakan hukum syarak oleh ulama usul fiqh. Dan seperti mana penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala tentang makhluknya, seperti firman Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. So ayat ini juga tidak dikategorikan sebagai hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Baik, itu ciri yang pertama. Maksudnya daripada definisi yang kita baca tadi, saya ulang balik sekali lagi. Definisi hukum syarak di sisi ulama usul fiqh iaitu khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhir aw al-wad'i. Ini kita dapat faham dua benda. Yang pertama ialah yang khitab ataupun nas teks al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan bukan perbuatan manusia, maka ia tidak dikategorikan sebagai hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Perkara yang kedua yang kita kena faham daripada definisi tersebut, bahawa hukum syarak yang dimasukkan di sisi usuliyin ialah nafsu khitabillah, teks tu sendiri. Bukan isi kandungan teks, tapi teks Al-Quran tu sendiri sebagai hukum syarak. Sebab itu kan, kalau kita ingat kuliah kita sebelum-sebelum ini, kita panggil fokus utama usul fiqh ni, dia asalnya dia tidak melihat kepada detail teks tu. Kan? Sebab apa? Sebab usul fiqh ni dia mengkaji dalil ijmali. Dalil ijmali ni apa? Dalil ijmali tu sumber rujukan hukum lah. Quran, sunnah, ijma' qiyas dan lain-lain tu. Okey. Dan dalil ijmali ni dari sudut apa? Dari sudut definisi, dari sudut kita panggil penghujahan, dan bagaimana ia menjadi rujukan hukum. Sebenarnya itu fokus usul fiqh. Bila ayat yang detail-detail ni, ini adalah aplikasi untuk mengetahui hukum fiqh. Sebab itu dalil dia ada dua. Satu dipanggil dalil ijmali dan yang kedua dipanggil dalil tafsili. Dalil ijmali ni adalah sumber rujukan hukum yang kalau istilah klasik dipanggil al-adillah al-muttafaq alaiha ni, Quran, sunnah, ijma' qiyas, dan juga al-adillah al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang tidak disepakati kan. Yang tadilah istihsan, maslahah dan lain-lain tu. Baik, jadi hukum syarak di sisi ulama usul fiqh ialah ayat Al-Quran tu sendiri ataupun hadis tu sendiri. Kan? Adapun hukum syarak di sisi fuqaha, di sisi ulama fiqh, ialah atharu hadzal khitab, kesan ataupun natijah isi kandungan daripada khitab ini. Kan? Sebagai contoh, apabila Allah berfirman wala taqrabuz zina, sebagai contoh, Allah berfirman wala taqrabuz zina. Baik, wala taqrabuz zina ini adalah teks Al-Quran. Maka teks Al-Quran ini adalah hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Manakala ulama fiqh apabila mengkaji ayat ini, mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wala taqrabuz zina, dan kandungan ataupun makna dalil tersebut ialah zina itu adalah haram, iaitu mereka melihat kesan ataupun natijah ataupun produk daripada khitab dan kalam Allah ini, ataupun dalam arti kata yang lain, apa yang terkandung dalam ayat tersebut itulah hukum syarak. Dan kalau ayat wala taqrabuz zina ini
hukumnya ialah zina itu adalah haram. Okey. Jadi ringkas kuliah kita pada malam ini, kita cuba mengetahui dan memahami apakah maksud hukum syarak di sisi ulama usul fiqh dan juga hukum syarak di sisi ulama fiqh. Dan dia ada beza. Saya ulang balik sekali lagi secara ringkas untuk kita mudah faham. Kalau hukum fiqh ini yang kita faham, yang kita sebut benda ni wajib, benda ni sunat, benda ni haram dan lain-lain tu, itu adalah hukum fiqh. Itu kita bincang dari sudut kacamata fiqh. Tapi kalau kita bincang hukum syarak dari kacamata ilmu usul fiqh, maka yang dimaksudkan dengan hukum syarak itu adalah teks Al-Quran ataupun teks hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat hadis itu sendiri. Itu beza hukum syarak di sisi ulama usul fiqh dan juga ulama fiqh. Maka insya-Allah setakat itu dulu kuliah kita pada malam ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah kita pada masa akan datang, kan, di bawah perbahasan mabahisul al-hukmi, insya-Allah. So apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.